Tidak ada yang tahu nasib seseorang akan seperti apa ke depannya. Pesannya cuma satu, selama masih jadi manusia, jangan pernah merendahkan manusia lain. Karena kita nggak tahu ucapan mana yang akan kembali ke diri kita sendiri. Dunia itu berputar, jadilah tinggi tanpa merendahkan orang lain. Selamat petang teman-teman. Hari ini kita tak ada aktiviti lain. Kalau tidak camping, aktiviti kita masak atau makan je lah aktiviti kita. Kita mukbang apa-apa. Kita nak test satu-satu barang ke, makanan tin ke, roti ke, biskut ke, atau minuman apa-apalah. Kita akan review. Jadi hari ini saya pergi supermarket tadi. Saya bosan tak tahu nak makan apa. Jadi hari ini baru saya ternampak benda ni teman-teman. Okay. Tapi tulisan ni terbalik sebab saya guna kamera ke depan. Dia roasted eel. Roasted eel. Kalau ikut resipi ni, kebanyakan dari Japanese. Dia panggil unagi. Unagi adalah sejenis belut. Eel lah, belut. Jadi first time saya nampak dalam tin. Unagi dalam tin. Itu roasted eel nama dia. Jadi kita nak tengok, nak rasa, sebab saya dulu pernah kerja dekat kapal Jepun selama 2 tahun lebih tak silap saya. Saya ada belajar masakan Jepun juga. Jadi saya hari-hari makan benda ni. Pegang benda ni, bakar dia, lepas tu potong, serve dia. Jadi dah biasa saya makan. Jadi saya tak tahu rasa dalam tin ni macam mana. Jadi kita bagi markah dia. markah rasa dia dengan yang original. Eel yang dia panggil unagi. Dekat Jepun dia panggil unagi. Kalau kamu pergi restoran Jepun, ada tulisan unagi adalah belut. Dulu saya tak makan belut ni teman-teman. Apabila saya sudah masuk kapal Jepun tu, jadi ada lebihan orang yang tak datang makan kan. Jadi chef Jepun tu, Masaki tu, dia letak dekat tepi. Jadi macam kita sebagai tukang masak boleh makan lah kalau orang tak ada makan dah. Jadi saya tanya dia, boleh saya makan kah? Sebab dia letak dalam tray, ada set dia lah. Ni jeruk, timun, dengan nasi, dengan sup, miso sup tu, makan dengan ni. Jadi saya ambil lah, saya makan. Lepas tu Japanese chef tu dia datang. Kamu biasa makan benda ni? Dia cakap, dia tunjuk eel ni lah. Saya cakap, makan ikan ni. Dia cakap, dah lama dia tengok saya. This is not fish, dia cakap. Saya cakap, apa ni? Eel, dia cakap. Japanese called unagi. Tapi saya dah makan tuan-tuan. Saya dah termakan, dah habis dah. Memang sedap. Dia tak ada bau. Dia hanya rasa manis. Sebab dia orang marinate dia dengan kicap yang tambah dengan macam ada madu atau gula. Dia campur. Inilah unagi. Jadi kita nak buka dia teman-teman. Kita nak buka. Ni teman-teman. Okay. Kita tak dia macam kalau ikut dengan ori dia lah, dia tak berapa sama. Tu ni kita guna kamera ni baru kamu nampak. Ni dia. Roasted eel. Tapi ini ada halal teman-teman. Ada halal. Halal roasted eel, tapi dia tak cakap yang rasa apa-apa lah. Jadi kita akan makan ni nanti teman-teman. Kita lain-lain tak ada lah. Kita makan dengan timun. Lepas tu kita ada limau, saya beli tadi limau sangkis dengan nasi putih. Jadi kita nak rasa ni saja banyak dia. Harga dia ni harga ni
RM10 teman-teman. RM10 di Everwin Senadin. Okey teman-teman, kita makan. Saya rasa harap dia boleh saya telan lah. Kalau yang biasa dia order, dia datang dengan paket satu panjang macam ni lah. Biasa dia datang. Jadi kita makan isi dulu. Memang rasa ikan lah. Benda ni macam ikan, tapi dia punya sos dia, sebab ni ikan keluaran dari China, product of China, dia ada halal dari China. Dia bagi macam cili lah, tapi kalau Jepun punya tak ada cili, dia kicap manis. Dia tak ada bau apa-apa lah. Rasa dia ada Oke teman-teman, rasa dia sama dengan rasa smiling fish. Rasa dia sama dengan smiling fish. Siapa yang makan smiling fish, rasa kuah dia sebiji sama, 100%. Kalau orang ada boleh makan benda ni, boleh cubalah beli. Yang ni benda memang tak bertulang. Ya ni. Kalau orang tak tahu, dia fikir ni smiling fish ni. Kalau buka, jangan suruh dia tengok tin. Green tea dia cakap, oh smiling fish. Satu lagi, saya rasa dia terpaksa goreng ikannya. Belut ni yang hilang ni terpaksa goreng dia supaya dia tahan apabila dia letak dalam tin. Dia orang heat dia dekat tempat steam tu lama tu untuk buat bunuh kuman semua. Jadi dia tak hancur. Dia tak boleh buat yang bakar lepas tu dia letak dalam, memang tak dapat lah, memang hancur dia. Jadi dia orang buat macam smiling fish punya produk, rasa dia pun sama. Dia sebiji rasa ikan. Tapi kalau ikut unagi ni, ilnya, dia memang tak bau. Dia memang tak bau. Bagi saya, untuk rasa dengan pasal rasa dia punya tu sos semua, sebagai dia 7 atau 10 teman-teman. Not bad lah. Jadi
teman-teman, kali semua orang boleh beli dekat mana-mana pasar raya. Jangan lupa subscribe Angka channel teman-teman. Nasi ini pun banyak saya ambil tadi. Saya ambil banyak sebab saya masih kenyang. Saya lambat makan tengah hari tadi, jam 2 lebih. Kalau baru pukul 6, baru 4 jam. Ya belum endap semua dia, masih ada di dalam saluran. Jadi saya makan nasi separuh aja lah. Saya makan timun, jangan buah. Sebab saya pun baru makan ni nih. Biskut 4 keping. Hanya saya nak review ni aja. Unagi. Tapi versi Cina. Ini orange, harga dia sebiji RM2.6 tadi. Tapi memang sedap lah. Tak masam sangat, tak terlebih manis. Oke teman-teman, nanti baru saya makan lagi, saya simpan nih. Tunggu malam pukul 9, pukul 10 saya lapar, makan balik. Untuk yang belum subscribe Angga channel, sila subscribe. Terima kasih kena subscribe Angga channel. Jangan lupa untuk tunggu untuk next video. Untuk bulan 4 kita ada camping. Camping ni agak besar sikit. Kita buat macam tahun lepas. Kita buat dekat FP Seaside Bekam. Sekarang melebihi 20 kemah. Kemungkinan ada tambahan lagi lah sehingga tarikh yang kami orang tetapkan tu. Banyak aktiviti pertandingan akan buat. Grup dari Brunei pun ada, Bintulu pun ada, dari Miri ke Miri ni grup pun banyak, Bintulu, Seke kan, Seratok ada datang berkumpul dekat Miri, camping selama 3 hari 2 malam, bermula Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya pergi hari Sabtu saya guys, hari Jumaat saya tak dapat. Saya akan pergi hari Sabtu. Okay guys, bye bye.